وبه نستعين وب- وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم أما بعد. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis yang saya muliakan, pengurusi barisan pimpinan, rakan-rakan yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, yang pertamanya kita syukur kepada Allah Taala pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul seramanya bagi kita mendengarkan sedikit perkongsian ilmu yang mudah-mudahan apa yang kita harapkan ianya menjadi itu perkara yang manfaat bagi kita insya-Allah. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini cukulah untuk sama-sama kita berkongsi dan juga kita nak mengambil ibrah di sebalik peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW. Maka bila mana kita melihat dalam peristiwa hijrah ini, dalam peristiwa yang berlaku kepada Nabi itu, dalam peristiwa hijrah, maka banyak perkara-perkara yang boleh kita kaitkan. Antara perkara yang penting dalam peristiwa hijrah ini, antara ibrah yang utama dalam peristiwa hijrah ini ialah kita melihat bahawa betapa pentingnya hijrah itu demi masa depan Islam, demi kepentingan kepada agama Islam. Disebabkan ketika mana Nabi berdakwah di kota Madinah, di kota Mekah, dalam mengambil masa hampir 13 tahun yang lama, dakwah Nabi di kota Mekah tu tidak dapat diperkembangkan dengan lebih luas. Sebabkan keadaan tekanan yang dihadapi oleh Nabi ketika itu sangatlah dahsyat. Ditambah lagi dengan jumlah orang Islam yang tidak ramai. Maka ini di antara perkara-perkara yang menjadi faktor bahawa Nabi kena hijrah. Walaupun dalam tempoh itu, bila mana kita tengok bahawa ketika Nabi berada di kota Mekah, Nabi juga telah pun mengarahkan di kalangan sahabat Nabi lebih kurang 70 orang itu pergi hijrah ke kota Habsyah untuk mendapatkan satu suaka perlindungan daripada Raja Najasyi. Kemudian Nabi juga pergi berdakwah di kota Taif dengan harapan semoga dakwah ini dapat diluaskan, dapat disebarkan dan dapat diterima oleh lebih ramai manusia pada ketika itu. Namun pada ketika Nabi berdakwah di kota Mekah, jumlah yang hanya terima Islam di kota Mekah tu tak sampai lebih kurang 120 orang sahaja. Berbanding Islam yang telah pun tersebar di kota Madinah pada ketika itu lebih ramai. Maka bila mana melihat keadaan di kota Mekah itu seakan-akan tidak ada harapan untuk Islam. Semakin lama, semakin kelam sinarnya. Maka Allah Ta'ala pun mengizinkan Nabi untuk hijrah ke kota Madinah. Maka di antara perkara penting, antara ibrah yang kita nak lihat bahawa dengan keadaan kita pada hari ini, kita pun sekarang ni di negeri kita sedang berlangsunglah dan nak menghampiri kepada PRN negeri Johor. Maka kita nak lihat bahawa dalam sirah Nabi ni, kenapa Nabi hijrah ke kota Madinah? Kerana itulah tempat untuk Nabi boleh meluaskan lagi agama Islam. Bahkan ketika Nabi berada di kota Mekah, terdapat beberapa perkara-perkara syariat yang telah Allah Ta'ala turunkan. Namun tak dapat Nabi laksanakan. Sebab apa? Sebabkan kekangan ataupun tekanan yang dihadapi pada ketika itu. Makanya bila mana di Mekah, seolah-olah ataupun di Mekah ni tak nampak jalan, tak nampak sinarnya, tak nampak keadaannya yang memberikan satu peluang kepada Islam, maka baginda pun berhijrah ke kota Madinah.
dengan harapan, dengan tujuan untuk memastikan supaya Islam itu dapat disebarkan dengan lebih luas dan segala perintah Allah, syariat Allah tu dapat ditegakkan. Buktinya apa? Buktinya waktu mana Nabi mula sampai di kota Madinah, Nabi sampai di Quba. 3 hari Nabi di Quba, lalu baru Nabi masuk ke kota Madinah. Baginda dapat tunaikan solat berjemaah, Nabi boleh buat solat fardu Jumaat sebagainya, dan Nabi boleh membina masjid sebagainya. Maka ni di antara perkara-perkara yang membuktikan betapa pentingnya kuasa untuk melaksanakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya pemaknanya, bila mana kita melihat kepada dakwah Nabi ni bukan hanya sekadar untuk mengajak manusia supaya imanlah kepada Allah, tetapi yang lebih, dan juga dakwah Nabi ni juga dakwah yang nak mengajak manusia supaya berusaha untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana Nabi berada di kota Madinah, bila mana Nabi dah sampai di kota Madinah, maka banyak perkara-perkara yang Nabi boleh buat. Nabi boleh buat syariat, Nabi boleh laksanakan perintah Allah yang lain, boleh Nabi laksanakan segala perkara-perkara yang tertangguh ketika di kota Mekah. Bahkan Nabi sangatlah mudah untuk menunaikan apa saja perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya apa? Maknanya ketika Nabi berada di kota Madinah, Nabi boleh laksanakan apa saja perkara-perkara dalam agama disebabkan ketika itu Nabi dah ada kuasa. Nabi dah ada kerajaan, Nabi dah ada kuasa, Nabi dah ada dah ada pemerintahan. Maka bila ada semua perkara ni, maka mudahlah Nabi untuk buat apa-apa perkara yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW. Makanya hari ini antara yang kita nak kena ambil perhatian ialah mengapakah hari ini ramai orang Islam yang kurang kesedaran politik kepada mereka. Sedangkan kalau kita kata bahawa Islam ni satu agama yang syumul, agama yang menyeluruh, agama yang komplit, agama yang sempurna. Setiap perkara pasti adanya Islam. Bahkan kalau kita lihat dalam hidup kita hari ini, start daripada bangun tidur sampailah kita nak tidur nanti, semua waktu, semua keadaan itu ada doa-doa yang diajarkan kepada kita. Kita nak bangun tidur, ada doa dia. Nak makan, ada doa dia. Lepas makan, ada doa dia. Nak kereta, ada doa dia. Apa lagi? Nak ke tandas, keluar tandas tu, ada doa dia. Bahkan pada semua perkara yang besar ataupun perkara-perkara yang kecil tu adanya agama, adanya Islam. Jadi nak sebutnya bahawa betapa pentingnya agama kepada manusia. Termasuklah pada soal pemerintahan ataupun soal-soal politik. Hari ni ada orang kata politik ni perkara yang perkara yang kotor, perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak ada apa-apa perkara manfaat padanya. Maka kalau hari ni kalau umat Islam itu tidak ada kesedaran untuk politik, maka kita akan nampak bahawa negara ni akan diperintah oleh orang yang jauh daripada agama. Maknanya apa? Maknanya orang akan perintah negara kita, orang akan perintah negeri kita, orang akan perintah daerah kita ni dengan cara yang jauh daripada agama Allah Ta'ala. Artinya apa? Artinya hari ni kita akan nampak bahawa orang bila mana dia tidak ada satu kewajipan untuk dia pergi keluar mengundi, ataupun dia tak ada rasa kewajipan untuk dia berpolitik kerana agama, maka kita akan nampak bahawa agama ni hanya akan jadi perkara-perkara yang dikesampingkan. Dalam arti kata, agama ni hanya akan nampak pada masa bulan puasa, hanya nampak agama ketika nak nikah, hanya akan nampak agama ketika musim haji, ketika raya, ketika masuk ke masjid sebagainya. Maka dalam benda-benda lain tak nampak agama pada perkara-perkara tersebut. Ini namanya pemahaman sekularisme.
yang cuba untuk mengasingkan agama daripada kehidupan. Sedangkan agama ni satu perkara yang Allah kata innan dina inallahil Islam. Semuanya cara hidup yang Allah redha adalah cara agama Islam. Jadi mana apa maknanya bila mana kita nak menerangkan, kita nak memahamkan supaya apa? Supaya hari ni kita pun dah nak menghampiri kepada tarikh nak mengundi sebagainya. Maka hendaklah kita kena ada satu rasa kewajipan untuk sama-sama kita ni keluar pergi mengundi. Undi tu pilih dah untuk kita apa? Untuk kita pilih siapakah pemimpin yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena sedar bahawa setiap perkara yang kita buat ni pastinya akan ada timbang dosa dan pahala. Maka kalau kita keluar pergi mengundi dengan niat untuk membantu kepada agama Allah, pastinya akan jadi pahala. Tapi kalau kita tak ambil cakna, kita tidak tak ambil kisah pada perkara-perkara yang berlaku sebagainya, maka dikhawatiri kita ni akan termasuk dalam kelompok orang-orang yang jauh daripada agama. Mala yahtimu bi amrul muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil kisah, tak ambil perhatian kepada hal orang Islam ni, maka mereka ni bukanlah daripada kalangan orang Islam. Jadi mana Nabi nak katakan bahawa orang-orang yang tidak ambil indah, yang tak ambil kisah, yang mengambil remeh pada hal orang Islam ni, maka mereka ni bukanlah daripada kalangan orang Islam. Maka pentinglah untuk kita ambil ibrah supaya hari ni nak kena sedangkan anak kita yang mungkin dah layak mengundi, family kita yang mungkin dah layak mengundi ni, kena disuruh supaya ada kewajipan kesedaran untuk berpolitik secara Islam. Maka bila semua orang Islam ni dia ambil peranan, dia ambil cakna pada perkara-perkara ini, insya-Allah kita akan nampak agama ni akan berada di tempat yang paling tinggi. Dan Nabi kata dah bahawa akhir zaman ni la yabqal Islam illa isbuq. Kata Nabi bahawa akhir zaman nanti tidak akan tinggal Islam hanyalah pada nama semata-mata. Maka hari ni kita nak jadi orang yang membantu kepada agama Allah Ta'ala. Maka dengan cara bagaimana? Hari ni kita boleh bantu agama dengan cara kita kena keluar pergi mengundi untuk sama-sama kita nak menjaga agama kita. Maka bila mana kita membantu kepada agama, insya-Allah Allah akan bantu kepada diri kita. Itulah saya kira tuan-tuan sekalian, saya kira itulah yang dapat sama-sama dikongsikan pada malam ni. Semoga adalah manfaat-manfaat yang boleh diambil, yang boleh sama-sama kita amalkan. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.